Okey, korang tengok sini. Pendrive berkapasiti 2TB. Korang beli hari ni, korang dah save semua korang punya file-file dalam ni. Sekali esok korang buka, hilang. Dah korup. Kau nak tahu sebab apa? Barang tiruan. Adilmi daripada KBDN, KBDN Depok. Okey, kami daripada KBDN dan bersama saya adalah wakil daripada Cap Dagang dan ini warrant untuk kita masuk. Ada aduan daripada pengadu. Okey, dalam premis ni ada barang yang menggunakan cap dagang mereka. Okey, jadi sekarang kita akan masuk untuk buat pemeriksaan. You faham Faham. Okey, barang-barang seperti ni mana you letak? Sana. Okey, jom tengok. Okey, you sebagai wakil Cap Dagang masuk sini, periksa mana yang ada terdapat you punya barang, bagi tahu sama kita. Okey, jom. Ada? Tak ada. Cek tempat lain. So kotak-kotak ini semua barang tiruan yang kami jumpa dengan cap dagangan kami. Ni apa? SD card. SD card. Ni apa yang membuktikan dia tiruan? Sama tulisan form tak sama dan itu pattern tak original. Okey, ni semua barang yang kita tengah kira. Barang-barang ni semua anggarannya lebih kurang dalam 14,000 unit. Okey, sekarang you tahu kan semua barang ni salah. Disyaki barang ni semua sekali tiruan. Okey, sekarang you akan dikenakan tindakan di bawah Akta Cap Dagang 2019 dan semua barang-barang yang kita jumpa ni kita akan rampas untuk siasatan. Faham? Faham. Okey guys, macam biasa jangan lupa follow kami untuk video seterusnya. Assalamualaikum.